kita balik kepada soalan yang seterusnya. Yes. Saya nak tanya Datuk Sri, siapa idola politik Datuk Sri? Idola. Nak cakap betul ke nak cakap temberak? Jujur kan kita santai ni. Jujur. Kita ikhlas ni. Kita ikhlas. Biar orang tahu siapa. Allahu Akbar. Menteri Pendidikan pada ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahasa baku masa ni, bahasa baku. Dialah idola politik pertama. Wow. PMX. PMX Kalau dia dengar ni, oi. Aduh. Dia terangkat ni. Itu terangkat. Lepas tu dia kata bila balik daripada New Zealand, come and see me. So saya jumpa dia, waktu dia atur saya di Biro Tata Negara Jabatan Perdana Menteri, kemudian susulan Timbalan Menteri Kewangan, lepas tu susu politik Menteri Usahawan. Dia lah mengatur tu. Oh, maksudnya dalam perjalanan politik Datuk Sri pada peringkat awal, Datuk Sri Anwar ada memainkan peranan jugalah. Ya. Oh, okay. Yang ni orang tak tahu ni. Ini eksklusif ni. Oh, eksklusif. Saya pun tak ada nak cerita-cerita kat orang. Lepas tu dia masuk penjara. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya Allah. Masa tu macam mana perasaan? Kecewa? Percaya? Saya bertanya pada immediate boss saya, Datuk Musaffar Mohamad. Kita ni nak ikut Mahathir ke nak ikut Anwar? Saya tanya dia. Kan? Dia kata, yalah. Masa tu dia menteri kan. Dia mestilah ikut Mahathir. Jadi saya pula susu politik dia. Jadi pun saya mengikut dia. Itulah cerita benar.